pengenalan program. Seramai 8 orang ahli dari kumpulan 4 bersama 2 orang pelajar kimia dan masyarakat dari kumpulan 2 telah melaksanakan program bertajuk Color Safe Surprise pada 25 Mei 2025 hari Ahad. Program ini melibatkan seramai 30 orang kanak-kanak daripada talikan Little Calypso yang terletak di Kong Badak. Tujuan utama program ini adalah untuk menjalankan aktiviti menarik dan kreatif berasaskan pewarna makanan yang dapat menarik perhatian kanak-kanak. Melalui aktiviti ini, peserta akan diperkenalkan kepada perbezaan antara pewarna makanan asli dan tiruan secara praktikal dan menyeronokkan. Selain itu, peserta juga diberi peluang untuk menjalankan beberapa eksperimen mudah yang selamat dengan pemantauan fasilitator dari UMT. Aktiviti ini bukan sahaja memberi pendedahan awal kepada sains, tetapi juga membantu meningkatkan minat dan kefahaman mereka terhadap penggunaan pewarna dalam kehidupan seharian. Matlamat program ini adalah untuk memberi pendedahan kepada peserta mengenai perbezaan antara pewarna makanan tiruan dan semula jadi, serta kesan atau keburukan penggunaan dalam kehidupan harian. Dengan ini, peserta dapat membuat pilihan yang lebih bijak dan selamat dalam memilih pewarna makanan. Seterusnya, saya akan terangkan tentang rasional program ini. Jadi, program ini dirancang untuk mencapai 3 matlamat utama, iaitu yang pertama, mengeratkan silaturahim. Program ini menjadi jambatan untuk mengeratkan hubungan antara mahasiswa Universiti Malaysia Terengganu dengan warga tadika setempat. Ini penting untuk memupuk semangat komuniti dan juga tanggungjawab sosial dalam kalangan pelajar universiti. Seterusnya, usaha kesedaran. Kami juga ingin menanam kesedaran awal kepada kanak-kanak mengenai bahaya penggunaan pewarna tiruan secara berlebihan dalam makanan. Meskipun mereka masih kecil, pendidikan awal ini dapat memberi impak jangka panjang dalam pembentukan tabiat makanan sihat. Dan akhir sekali, meningkatkan kreativiti. Selain menyampaikan mesej penting, program ini juga memberi peluang kepada kanak-kanak untuk menyalurkan kreativiti mereka melalui aktiviti-aktiviti seni dan juga permainan interaktif. Ini sekaligus dapat membantu mereka dalam perkembangan kognitif dan juga sosial. Dari segi skop dan batasan program pula, fokus utama program ini adalah memberi pendedahan awal kepada kanak-kanak tentang bahaya pewarna makanan tiruan. Kami menyampaikan mesej ini melalui eksperimen mudah seperti membandingkan kesan pewarna tiruan dan asli terhadap kapas. Aktiviti ini direka supaya menarik perhatian mereka dan mudah difahami. Selain eksperimen, kami juga turut menyediakan beberapa aktiviti lain seperti permainan memori, aktiviti mewarna dan juga kuis pendek sebagai bentuk pengukuhan kefahaman. Dengan cara ini, mesej dapat disampaikan secara menyeronok dan juga berkesan. Namun, program ini mempunyai had tertentu. Oleh kerana ia disasarkan kepada murid tadika, semua penyampaian dibuat secara ringkas, visual dan juga bergambar supaya sesuai dengan tahap pemahaman mereka. Kepentingan dan kesan program. Pertama, program ini memberi pengetahuan asas kepada kanak-kanak mengenai bahaya pewarna tiruan dalam makanan. Kedua, program ini juga membantu kanak-kanak mengenali makanan yang lebih selamat dan semula jadi serta menggalakkan mereka untuk membuat pilihan makanan yang lebih sihat. Ketiga, melalui aktiviti eksperimen, murid dapat membezakan antara pewarna asli dan tiruan. Keempat, aktiviti seperti kuis dan permainan memori pula membantu merangsang daya ingatan, tumpuan dan interaksi sosial murid. Kesan daripada program yang telah dijalankan berdasarkan keputusan aktiviti kuis. Terdapat 3 kumpulan yang terlibat iaitu kumpulan pink, hijau dan coklat. Kumpulan hijau berjaya menjawab kesemua 6 soalan dengan tepat dan pantas. Kumpulan pink juga memperoleh markah penuh 6 namun terdapat sedikit keraguan semasa menjawab soalan. Manakala kumpulan coklat pula berjaya menjawab 4 daripada 6 soalan dengan tepat. Anggaran kos dan sumber kewangan. Antara kos yang terlibat adalah seperti kertas A4 yang berjumlah RM4.80, berus RM5.20, kain rentang RM10, pinggan CJ RM2.60, cenderahati set alat tulis RM26.72, keychain RM16.24, cuka RM5.20, serbuk bikarbonat RM5.20, pewarna semula jadi RM35, pewarna tiruan RM10.40, cawan dan pinggan RM5.20, minyak kereta RM40, pembalut hadiah dan ribbon RM5.20 dan jumlah keseluruhan adalah sebanyak RM137.11.
Terdapat dua sumber kewangan. Pertama, tajaan daripada SJ Security Sedia Berhad sebanyak RM100. Kedua, sumbangan daripada yuran ahli kumpulan iaitu RM7.50 seorang, melibatkan 8 orang ahli dan jumlahnya RM60. Jadi, jumlah keseluruhan sumber kewangan yang dikumpul iaitu RM160. Jumlah perbelanjaan pula adalah RM137.11 seperti yang dibentangkan tadi. Maka terdapat lebihan kewangan sebanyak RM22.89. Lebihan ini telah dibahagikan secara sama rata kepada semua 8 ahli kumpulan, menjadikan setiap orang menerima RM2.86. Untuk tinjauan, program dijalankan mengikut objektif program utama dengan menggunakan pendekatan berasaskan pembelajaran interaktif melalui eksperimen, permainan dan aktiviti bersama kanak-kanak. Program ini turut dibantu guru tadika sebagai memberi sokongan dalam menguruskan kanak-kanak dan memastikan penyampaian berjalan dengan lancar. Secara keseluruhan, program dijalankan dengan baik dan mendapat sambutan positif dari kanak-kanak yang terlibat. Untuk kaedah program, nombor 1 ialah pendedahan, iaitu memberikan pengalaman dan maklumat baru kepada kanak-kanak. Yang kedua ialah eksperimen interaktif. Ini melibatkan kanak-kanak dalam aktiviti praktikal untuk merangsang pembelajaran melalui penerokaan. Yang ketiga ialah permainan dan aktiviti. Menggunakan permainan dan aktiviti yang menyeronokkan untuk menjadikan proses pembelajaran lebih menarik. Yang terakhir ialah visual dan lisan. Menggunakan bantuan visual dan pendengaran untuk meningkatkan pemahaman kanak-kanak. Okey, gambar-gambar di sebelah kanan menunjukkan kanak-kanak yang terlibat dalam menjalankan aktiviti semasa program dijalankan. Untuk perancangan program, pertama ialah kena pasti tujuan program. Seterusnya, rancang objektif dan sasaran peserta. Tubuhkan jawatankuasa pelaksanaan, sediakan pelan tindakan dan bajet. Seterusnya, mohon kelulusan dan sumber kewangan. Seterusnya, laksanakan program, buat penilaian awal dan kutip maklum balas, pantau pelaksanaan dan atasi isu, buat penilaian akhir dan kutip maklum balas semula, dan yang terakhir ialah sediakan laporan dan penambahbaikan. Kesimpulannya, kita tahu yang kanak-kanak akan merasa lebih seronok dan faham apa yang disampaikan melalui aktiviti yang dijalankan seperti permainan memori, warna dan kuis. Secara keseluruhan, ini berjaya menggabungkan ilmu, sains dan elemen kreativiti. So, harapan daripada program ini adalah pendedahan yang diberikan mampu membentuk kepada amalan pemakanan yang sihat yang berterusan. Seterusnya, murid diperkenalkan kepada konsep asas dalam kimia seperti tidak balas, dalam larutan, dalam pemerhatian perubahan fizikal.
Akhir sekali, terima kasih diucapkan kepada pihak universiti dan pihak PEPAL kerana memberi peluang kepada kami untuk merasai pengalaman sendiri dalam menjayakan program dengan pihak luar dan telah memberi sokongan dari segi bantuan menyediakan sijil kepada peserta dan sijil untuk pihak tadika adalah amat kami hargai. Terima kasih juga kepada pihak penajik SC Sekuritis Sendirian Berhad yang memberi sumbangan kewangan. Sumbangan tersebut telah membantu melancarkan pelaksanaan aktiviti dan menjadikan program ini lebih bermakna. Penghargaan istimewa juga ditujukan kepada guru-guru tadika yang telah memberi kerjasama yang sangat baik sebelum dan sepanjang program berlangsung. Sokongan, kesabaran dan bimbingan mereka terhadap murid-murid amatlah kami hargai. Program ini juga tidak dapat dilaksanakan jika tiada pergerakan dari ahli-ahli kumpulan 4 sendiri seperti Akmal, Daniel, Inas, Ikhwan, Elisa, Haifa, Ashikin dan juga Dini. Segala sokongan, tunjuk ajar dan dorongan yang telah diberikan amat kami hargai dan akan sentiasa menjadi sumber inspirasi dalam menempuh cabaran yang mendatang. Semoga segala usaha yang dicurahkan mendapat keberkatan dan memberi manfaat kepada semua. Terima kasih.